Ini bukan uranium, tapi europium. Ramai keliru. Apa kaitan dia dengan bom nuklear dan kuasa besar dunia macam Amerika, Israel dan Iran? Europium adalah logam nadir bumi. Ia digunakan dalam sprint, laser, sistem keselamatan. Tapi, ia tak radioaktif. Tak boleh meletup. Tak boleh dijadikan senjata. Bom nuklear perlukan bahan seperti uranium diperkaya atau plutonium-239. Uranium biasa tak cukup kuat. Kena diproses hingga 90%, itu yang Amerika risau. Amerika Syarikat, Amerika mahu kawal siapa boleh buat bom nuklear. Mereka sendiri ada ribuan senjata, tapi tak nak negara lain ada. Israel percaya Iran sedang bina bom secara rahsia. Sebab tu mereka sanggup lancar serangan dulu. Iran kata mereka hanya nak tenaga, bukan bom. Tapi mereka juga sokong kumpulan militan, itu yang buat negara lain takut. Soalan sebenar bukan, boleh buat ke tak? Soalan dia, siapa dibenarkan buat, dan siapa yang dikawal. Sains hanya permulaan. Politik tentukan siapa pegang kuasa. Jadi, europium selamat. Tapi uranium, itulah bahan yang dunia sanggup berperang untuk kawal. Follow sekarang kalau nak tahu lagi tentang teknologi dan geopolitik dunia.